Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sinar Syawal yang mulia, berilah kita menghayati semangat Malaysia Madani, menyemai kasih, menyulam harmoni dan memperkukuh perpaduan yang menjadi nadi pembangunan negara bangsa. Di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kerajaan terus berbakti membina jambatan pembangunan, menerangi desa dengan ilmu, memperkasa ekonomi buat rakyat bagi memastikan agar tiada yang tertinggal dalam arus kemajuan. Dari ladang ke industri, dari madrasah ke teknologi, setiap langkah adalah janji untuk kesejahteraan yang lestari. Dalam meraihkan kemeriahan Syawal, setinggi penghargaan juga diberikan kepada para petugas barisan hadapan yang setia berkhidmat tanpa mengira waktu. Kepada semua perantau, ke mana jua destinasi, berhati-hatilah kerana yang menanti bukan sekadar kampung halaman tetapi juga kasih dan kenangan. Di kesempatan Syawal ini, saya Zahid Hamidi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa cahaya kebahagiaan, keberkatan dan kedamaian buat kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak. Maaf zahir batin.